guys, hari ni kita keluar dengan budak baru pakai braces. Annyeonghaseyo. Kita orang kat kedai Korea. Kita orang kat kedai Korea. Our team first try. Ya. Tak nampak lah weh. Belakang lagi. Belakang sikit. Dah macam day. Ni time lapse ke bukan Tak. biasa. Oh weh, nanti kalau kita nak record kita punya sulam tu guna sini tak? Guna tab lah. Sebab aku tak rasa boleh guna handphone weh. Berat tu. Ya. Ni tahu jadi nak makan nasi. Kita orang makan sup. Apa yang nak sebut lah. Belit lidah. Ya. Anu weh. Sudu buyo. Sudu buyo. Senduk kau. Dah macam senduk dah aku dengar. Aduh. Cakap apa pasal bisa. Saya makan aiskrim je sebab ini dia paling lembut saya rasa. Paling lembut. Kenapa tak ambil buah? Tak boleh makan buah. Nak gigit. Kan buah yang kiwi tu kan lembut. Tak suka kiwi. Strawberry? Masam. Dah lah aiskrim ni masam. Mana ada? Kau tahu tak, aku patutnya nak pergi beli aiskrim kepala abang tu. Tapi aku fikir hari kan hari Jumaat kan, mesti dia buka dekat vintage tu. Ya. Aku macam malas lah. Kau nak ais kepal ke? Ya kita game. Dah makan. Memang aku pakai biasa ni kena kencing manis je lah. Nak makan semua yang lembut-lembut je. Lembut je. Sekarang dia bagi terang-terang. Aku nak makan kurang. Kau tak? Aku nak makan yang bocor kurang. Nak makan udang lah. Aku nak udah Lagi? potong. Tapi sobat aku nak makan lah. Oh, ya. Biasa aku, ya Allah. Berapa kali nak cakap. Tak faham lah. Tolonglah Tenor. Nampak hitam dah aku makan tu bau. Mesti Azmi takkan expect kita kat area sekarang. Ya. Dia cakap, sekarang nak pergi ASMB ke? Kali ni aku lain ada tahu. Ya Allah. Korang doakan kita orang murah rezeki, duit masa banyak lipat. Oh ya kau ya? Oh ya. Itu dah SSFis lah. So, inilah menu kita hari ini. Menu kita biasa-biasa. Jadi kita orang jadi Korean people. Tak nampak makanan dia. Dia kena belakang sikit. Nampak tu. Bab. Nampak tak berasap. Fresh dari ladang. Fresh dari dalam. Cantik. Gambar. Keluar dengan awak. Random Friday. Ya. Habis kau rasa dulu.
ayam saya tak habis lagi. Tak cantik lah. Aku ingat dapat nasi putih. Ya weh. Itu nasi apa Syak? Dapat kacang merah. Tisu. Oh, boleh lekat-lekat lah nasi dia. Boleh makan guna ni chopstick. Jangan makan dengan nasi je, jangan makan nasi kosong je. Ada telur. Tutup. Kacau dulu eh. Kopi ni kita ambil. Kita ambil. Awati first try. Dia sakit mulut sebenarnya. Apa? Kita tak guna. Kita ambil chopstick ni untuk buat sulam. Bukan. Ini tak tahu jual. Tak, kita ambil je lah. Nanti kita pulangkan balik. Dia guna ni dia sotong kering. Sotong kering. Tak nampak pun macam dah gambar tu telur tu. Dah hancur. Tak baik dia ni pedas kena. Makanlah. Percaya. Habis dah. Dah. Nasi dia pun letak tau. Tak. Tak dah lah. Nasi dia lembut. Nak sos-sos. Memang kena sos-sos je. Kedai Korea. Tak apa. Tak nampak dah ni ambil apa. Yang apa ni? Itu ayam. Oh, please dulu. Itu isi. Tak nak. Rasa lah. Ada. Rasa. Ayam apa? Weh. Dah boleh buat awati skor. Bukan ayam. Ayam kan dengan. Lagi cakap ayam. Dah lah, macam masak-masak. Aku tak. Ni kau punya semua. Saya makan. Betul lah. Kalau ada satu juga. Ambil je lah. Kita dah Puan dua. je. It's okay. Kita nak dua. Ambil juga cilok lah. Ambil. Start tu kuah je. Kita tahu dia. Kita yang ke? Umur lah. Mana aku tahu? Dia tak ada tulis tom yum kat situ. Tak. Kalau dia makan ni dia bedah. Ya weh. Sedap korang. You guys should try. Nasi dia sedap. Macam nasi biasa tapi macam nasi kulit sikit. Kulit.
Berdasar je. Tapi tak kan? Memang kena dekat aku sekarang. Kau nak aircon panas kan? Apa sebab hujan tu? Lepas tu kau kan tak sihat. Masalah kan naik batu. Panas tak? Tom yum ke? Apa sebab dia ada udang tu? Satu. Udang. Ada dua. Udang tak boleh makan. Aku nak makan lembut-lembut ni je. Ini nasi ni pun aku telan je kau tahu tak? Ni macam mana ni? Makan je. Nak kopek macam mana? Okey. Tak ada apa. Kopek dalam tu. Roti kopek tak? Betul ni. Guna tangan tapi. Guna tangan mana dah kau? Aku kopek kan lah. Pandai ke? Aku dah biasa jadi sosok lelaki. Kau kan ni culinary. Aku dah biasa jadi sosok lelaki. Biasanya act of service. Kan aku kata supaya kita jadi lelaki. Tak pernah nak suruh lelaki dia lelaki. Lelaki dia pondan je lah. Sedap lah weh. Kaya tak? Bawa balik benda ni. Kau nak bawa macam mana? Kau nak bawa atas motor macam mana gila. Kau pegang waist pun tergeng-geng. Beda ini aku pegang waist. Ya Allah, suka. Lepas ni orang kena letak dekat, kena beli yang Abah Kubana. Biar aku tengok sendiri. So aku kalau buat kereta pun aku tak suka orang yang duduk sebelah aku tak pandai tengok waist. Biar aku tengok sendiri. Saya buat kabel. Pakai repeat tak? Beli apa? Beli yang waist. Oh. Apa yang ni? Ya, aku kena pakai repeat ni. Boleh. Untuk pertama kalinya aku makan kedai Korea. Tak nak makan ke? Tak. Aku kan jadi bukan yang keluar. Kalau sebab tu, kalau aku dah Melaka, aku ajak aku keluar ni. Aku rasa mungkin sebabnya lah adik-adik kau pun kecil-kecil lagi kan. Macam aku kalau keluar apa-apa kuang akak aku. Kalau akak aku tak ada, aku seorang-seorang tak rumah, tak keluar. Sudu dia ni tak tajam lah Tak. Tak apa kau kan. Dia biasa kau pegang orang tua rasa aku. Wah. So dia pun tak apa tahu lah. Tapi dia nak kena orang kau pegang bitch kan. Kau cakap anak nombor satu ni memang gede. Rasa kita ya. Itulah. Kita anak nombor ni cakap je. Apa ni? Okey. Ini aku waktu zaman sekolah kata hijau tu tanam. Ya. Kau tahu tak pokok kata hijau tu sebenarnya? Yelah dulu kan pakai senang nak tanam toge. Ya. Cikgu aku suruh makan ni. Kita lelaki boleh bagai ke kan? Korban ni pun apa sotong kering. Tak ada sotong pun lepas tu cuci. Ini sotong kering. Untuk sotong ke? Sotong kering. Dia punya yang sotong fresh tu. Ya, sotong kering. Sotong macam sandwich. Kalau aku tak suka. Kau tak tahu lah. Kau tak tahu. Mana weh? Panas lah. Ada gila. Lagi suka sotong fresh. Diam kau. Rasa dah sikit udang tu. Aku nak makan yang benda keras. Kan aku gunakan dulu.
payah ke? Memang aku cakap boleh share mulut. Tak ada dah tahu macam tu. Dia boyfriend aku buat aku macam tu. Kau tahu tak? Bagi aku pula. Boyfriend kau mulut ke mulut Bodoh. Bodoh ke? Ya Allah. Jadi Dina rupanya. Sikit lah. Guys, saksi ya. Tak sempat. Ini bodoh. Kali ni kalau you nak mulut ke mulut, dia rasa besi ya. Mami. Bodoh lah. Rasa besi dulu ya. Ada halangan sikit lah. Ada protection. Sikit lah. Bodoh orang. Jadi. Jadi rupanya dia akan. Sikit lah. Saya memang gatal ya. Dia gatal. Kau cuba. Jangan pakai. Sebab leher kan. Dia tak pakai dia elok. Ya ke? Ya. Sebab you nak kahwin nak kan. Tak makan weh, sayur. Aku fikir ayam nampak tak ayam. Ayam. Tak ya. Tak ya. Macam ni lah rasa kecil. Tak. Kalau dia tukang ayam pun tak. Dah. Kau cakap, Alia tak yang tahan makan benda ni. Ya. Kau tahu. Tak akan pedas. Ya. Tapi ramen kan ada makan. Kau cakap dia makan kan carbonara je. Kalau aku makan pedas. Pedas. Tak ada makan. Sambal yang macam nasi buku bambah hari tu lah. Saya tak akan sampai. Mesti ramai orang cakap makan pedas. Bila buat tak akan sampai. Orang yang tak akan pedas. Oh, aku tak makan. Sama aku tak rasa. Tak sedap. Aku akan pedas tapi aku tak suka sok lah. Kalau begitu, Aku tak. Kalau aku rasanya aku tak. Lepas tu kalau yang beli tu makan lah. aku tak makan. Oh ya. Aku rasa. Habis kalau dia guna yang macam sos repot tu lah. Sos Ha, aku makan. dia sos merah. Dia aku tak Ha, sama. tahu asal. Ada kan. Rasa dia dengan bau dia macam lain. Tapi kalau sos tomato aku makan. Ah, ya, sama. Sumpah. Ya. So, kau makan aku makan. Sebab selalu kan orang buat pizza kan. Aku makan nanti. Sos chili ya, sos dia. Ya. Tapi kalau makanan Korea aku lagi suka makan kat Myeongdong. Ha? Kedai Myeongdong Korea. Sedap. Yang ni first merah kan.
Topoki macam sedap je, bagi pun sedap. Tahu bayar sedap. Aku suka. Dia benda. Bukan tak sedap. Kan kau tanya dia best seller. Dekat. Tapi yang ni sedap tak? Tapi dia kata, boleh lah. Sebab ni sebab kau kan macam first time nak try. So mungkin takut kau tak boleh nak telan. Sebab dia rasa macam dia macam aku sana cakap kenyal-kenyal apa. Betul. Right. Tapi kalau kau nak try, aku rasa better kau try yang macam kecil dulu lah. Macam yang emang kecil. Biasa kan itu yang masa kita pergi kedai Echo tu kan. Kan aku beli makanan kat ECU tu kan. Kau beli kat paket tu lah. Oh ya? Yang emang kecil tu memang sedap. Ada sebab ada yang tak sedap, ada sedap. Tapi kau ada sedap Kan? Masih tahu jam. ada, senangnya. Nasi dia pun sedap. Nasi tak? Nasi dia sedap. Kalau dia tambah telur lagi tak? Telur? Telur lah, nanti lah nanti. Telur. Telur yang kuning cair. Kau tak suka kan? Aku suka. Aku suka telur kena cair. Aku tak suka yang putihnya. Aku lagi rela bagi putih aku kat orang lain. Aku ambil kuning dia. Sama. Tapi senang tak tahu. Tapi kalau telur kuning keras kurang sikit lah. Yang aku rasa keras sebab dia dah panas. Masak Yang panas kalau dalam betul lagi. Yang betul-betul keras tu. Oh, faham? Yang macam kedai-kedai masak. Aku berobat tu lah kan. Macam dia keras ni, betul ada cair sikit tak apa. Kalau dia makan, saya cakap nak yang cair babak. Kau tak suka rasa yang keras. Macam family aku semua suruh aku goreng telur sebab aku selalu buat yang cair. Macam nenek aku terbalik kan. Dia keras. Suka lah. Aku tak suka. Kau masak Maggi yang ada telur pun, aku tak suka yang keras. Aku akan letak telur tu lah. Supaya dia aku bagi kau kena puas sikit kan. Supaya dia macam nampak lah. putih-putih sikit, tapi cair lagi. Ya. Tapi tak payah nak tuang pecah. So macam tu. Azim kecil. Kau tahu tak, aku rasa aku tertarik dengan budak. Yang mengata aku hari tu. Kan kau punya mudah sangat. Dia lebar. Kau tak pernah dia cerita elektrik. Benar. Aku model sebaya tua sudah dah masa. Sama aku lah. Yang tu apa? Yang tu umur apa? Masa aku 18 ni 20 23. 18, 19, 21, 22. Beza 4 tahun lah. Macam tu lah. Paling muda beza 3 tahun. 3 tahun je lah. Kita aku macam 3 tahun okey lagi. Kalau macam bawah lagi kita macam Paling tua 10 tahun dia apa? bila tu masa kau cover tu umur dia berapa tu? Waktu tu aku 18, dia 28. Weh, masa aku 18 aku kerja kan? Kan tu lepas SPM kan? Aku kerja kedai makan. Kawan aku kat kerja kedai makan tu, kawan dia umur dia 28 nak kenang aku kau
yang jadi yang 10 tahun. Sampai tu waktu tu aku 18. Umur tujuh berapa dah? Ni, tak tahu kita tu bayi-bayi mak kau. Yeah. Ambil. Lepas tu aku dapat tahu dia ada isteri, betul tak? Dah lah tua ada isteri. Ya Allah. I cannot brain. My brain is cannot work. Tapi waktu tu dia like macam tak nampak pun. Tak nampak. Tak nampak macam 30 something lah. Normal lah lelaki. Kalau perempuan selalu nampak. Agak. Tapi kalau lelaki susah nak nampak. Tapi dah ada bini tu tak boleh belah tu. Yeah. Pun datang lagi tu. Kita selesa. Amin. Macam mana orang janda boleh teringin nak sayang orang muda tu? Tapi dia matang. Memanglah matang kan? Nah, kalau 40 lebih tu tak matang lagi. Tak payahlah hidup. Sangat dewasa. Sangat dewasa. Saya sangat suka. Tahu lah. Tapi yang muda-muda tu. Paling muda ni lah. Yang salah ni. Apa ni? Kau tahu eh? Tu. Kata tak? Aku pernah WhatsApp tu. Aku tingkatan 3. 12. 15. 15. 15 tapi Sekolah aku dah tersuka budak 16 tahun tu aku dah tak boleh dah. Dah tak boleh break dah. Dia 16 tahun. trauma dia bercinta dengan budak 16 tahun. Nah. Tahu-tahu. Ingat muka tua rupanya muda. Budak lagi guys. Sangat lelaki. Tapi sekarang aku rasa aku suka dengan budak. Banyak. Ibet. Tolong. Kau makan kau jangan tak makan. Banyak ni. Aku dah stres dia dah mau kelekat kat besi aku ni. Ya. Tapi dia sebenarnya adik aku lah. Bayar adik kau. Sama macam Tak tahu je kan. Adik aku dua. Oh ya. Yang tu aku pun tak nak. Asyik aku ambil benda dia mat tu je. Orang punya. Itu betul Ya. Tak. Masalahnya masa aku kenal dengan dia. Dengan dia lah yang aku cakap 3 tahun tu. Ha. Aku kenal dengan dia masa aku 18 dia 15. Tapi sekejap gila. 2 bulan macam tu lah. Lalu masa aku rasa belajar. Dia kan sekolah. Masa ni kita jumpa balik. Aku rasa budak lagi memahami aku lah. Kan? Ya weh. Sebab sebelum aku kenal kan muda aku bawah setahun lah. Aku rasa macam daripada pengalaman kita budak yang lebih faham. Daripada macam lah, daripada ais aku rasa yang beza setahun tu yang lagi memahami aku. Ya. Aku rasa macam Ya betul Kau tahu aku cari yang lepas sebab Cina tu paling faham aku. Cina tu paling faham aku. Cina tu yang paling act on diri dia lah yang segala-galanya. Aku rasa dia komplit. Kecuali satu. Dia control. Control sangat control. Tapi kalau dia tak ada control tu kalau dia tak control aku rasa aku dengan dia. Dia flat lah. Dia green flag sangat setiap minggu dia hantar belum lagi
lagi dia treat aku, bawa pergi ni lah. Sehari aku semua siap ada apa nama ni? Apa nama driver? Ha. Sini. Dia tak kaya tapi dia hard working. Ha. Kau tahu tak? Like macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia something different lah. Aku dengan lelaki kan, lelaki ni treat aku macam tak okey. Dia tak treat aku macam ni pun. Dia buat aku rasa macam tu. Aku cakap dengan kau. Dia rasa sebab yang kau ada dengan yang Ya. dia cakap nanti mesti kau rasa macam dia tak cermin, dia tak cantik. Walaupun dia baik, tapi dia tak. Dia banyak kena sensor. Dah berapa kali lah keluar dengan orang yang asyik tercampur dekat muka aku je. Mana asyik? Apa yang sebab aku ni? Mana asyik? Sumpah ya, aku macam ada macam benda makan. Kau ada tiba-tiba. Capek cakap nak makan. Kalau aku nak ngumpat dah lah. Bahaya lah. Siapa yang sebut? Yang tu bukan sensor. Kelakar lah weh. Lepas tu macam ni sekarang? Still contact. So sekarang aku contact balik dengan budak Hello. budak tu. Lepas tu yang hari tu tak jadi lah. Macam dia chat aku chat. Dia jenis tak suka chat. Dia jenis call. Tapi dia punya macam ni, masa nak call tu tak ada. Dia punya tahap ignore aku tu sampai aku yakin dia tak ada orang lain. Tapi dia ignore aku. Cuba kau tengok the way dia ignore aku tu. Memang kalau kau pun aku rasa kau dah gerak dah. Dia dah ada orang lain. Tak sure lah ni. Ini semalam punya lah. Weh, sayanglah weh. Lepas tu kau tengok ada way dia cakap tiba-tiba. Weh, lelaki macam tu lah weh. Dia cakap ni semalam pukul 5 semalam tak aku chat dia. Lepas tu hari ni pukul 2:30 tadi baru dia cakap, dia reply, dia cakap buat apa. Aku macam Sayanglah weh. Dia macam cari kau tu bosan. ada macam aku cakap lah semalam seharian you tahu kan macam dah tak interest je. Lepas tu dia cakap tak lah semalam kan I call dengan kawan-kawan I keluar dengan kawan I balik lewat malam, balik tu penat terus tidur macam tu. So aku macam oh I see macam Aku dah reti pegang. balik kena bawa lagi awak tu datang sini. So aku rasa aku dah jenis tak suka orang ignore aku. Aku tak suka dia nunggu. Lepas tu dia dapat dia macam tu aku macam turn off lah pula. Handsome, kaya tapi tak Ya. Sebab kawan aku dia pernah satu sekolah dengan budak ni masa form 1 dengan form 2. Lepas tu dia cakap dengan aku, nama dia ni ke? Aku cakap lah, macam mana tahu? Okey lah, dia satu sekolah. Lepas tu dia cakap, oh okey tu, kahwin sekarang kaya tu. Dia cakap macam tu. Boleh laki case dia. Aku cakap lah, aduh tak laki lah nak kena laki case ni. Bagus. Dia nak cakap air. Masa dia sekolah dengan aku tu aku nampak dia punya buat anak kaya. Ya. Kalau kaya jangan tinggal lagi. Buat dah ada. Dia ignore kau kok. Waktu tu kau dengan lelaki lain. Apa benda tu? Kau nak aku tersedak lagi kan? Betul. Tengok dia ajar saya korang. Waktu tu lah.
Kau yang ajar aku macam tu. Aku tak cakap. Aku tak cakap jangan tinggalkan sebab dekat je. Masalahnya, kau tengoklah dia pun dengan kawan-kawan je. Dia boleh buat live dekat TikTok. Dia buat live kat TikTok tapi dia tak reply chat aku. Dia on IG kan. Tapi tak reply chat aku. Macam ni serabutlah. Aku suka. Aku nak orang yang ada dengan aku macam tu lah. Aku rasa anak orang kaya lah sekarang. Ha? Aku rasa aku macam anak orang kaya. Sebab aku boleh pegang chopstick macam tu. Okay guys. New achievement for Awatif. Ni pun getar-getar aku pegang ni. Tak sama rata. Don't judge book by its cover. Bila jadi boleh kepit tu okey lah tu. Okay lah kenyang. Jangan membazir. Kenapa ada letak? Ni apa? Tahu kan? Tak tahu. Ni dia letak telur, dia boleh letak tahu. Kan? Telur sedap sikit. Tapi budak ni banyak sikit bukan? Handsome. Ha? Favorite dia. Tak tak. TikTok lah, IG dah tak follow. Allah kedua Allah. Dia belajar dekat Alam. Alam. Oh, Alam Melaka tu. Muka dia subtitle lah. Nampak lah. Tak tahu lah, dia tak banyak gambar sangat. Tapi macam kena dengan kau. Yang ni kena. Mungkin dia lagi matang daripada yang tu, yang kaya tu. Ya kan? Dia nampak ni lagi bersua pula. Berusia daripada yang tadi. Yang tu nampak Yang macam tapi dia macam baby face kan. nampak macam budak ni. Dia nampaklah macam kena dengan kau. Dia tak tahu lah weh. Dia belajar kat Melaka je. Kat Alam, apa, Akademi Laut tu. Laut. Dia belajar berenang lah. Kapal. Dia jenis kerja atas kapal. Aku rasa ni okey lah dengan kau. Daripada yang tu. Dia nampak dekat sikit. Sebab tu dia dia macam muka sama betul kau. Haa, hidung pun sama. Dia dingin. Kalau tak aku suka dia masa sekolah lalu. Aku rasa dia okey lah dengan kau. Dia better lah. Aku feel ni. Apa kan? This one better from yang budak kecil tu. Aku tak suka lah tu. Weh, kau tu tak semalam dia call aku, dia ajak aku jembek. Aku macam, aku tak nak. Apa? Budak Yang kecil. budak motor. Yeah. Oh my god. I don't think so. Ini nampak macam tak pandai academic skills. I think this one is better for you than the budak kecil face. Budak kecil nombor satu. Yang pendek je. Nah. Dia ajak gebek. Lepas tu dia call aku. Aku macam, tak nak. Dia lah yang bawa superbike tapi pendek tu. Yang cakap pakai skin itu. Oh, jangan dah. Aku tahu. Dia nampak macam main-main lah. Dah aku cakap. Lepas aku tengok last call after kita break, aku jadi terus dah tak ada hati dah dengan kau. Kenapa? Dia buat apa? Janganlah, man. I tak boleh duduk tanpa you. I boleh je. Lepas tu dia cakap, kalau kau tak nak buat apa kau save contact aku, tunjuk live kau yang happy tu. Saya tu cakap, takkan nak biasa nangis pula. Cakap kat dia.
Lepas tu aku cakap, memang aku saja nak tunjuk kat kau. Nak bagi kau tengok yang aku tengah happy. Ya, biar dia sendiri juga. Janganlah. Itu tak masak. Aku cakap dengan dia seorang pasal aku Tengok dia banyak main lah. Okay, memang main-main. Aku cakap dengan dia seorang, aku tak tahu macam mana aku boleh suka dia dulu. Dia boleh suka. Aku cakap, aku tak menyesal baik dengan ex aku yang sebelum dia ni. Tapi aku menyesal sebab aku bagi hati aku kat dia. Aku tahu apa yang aku tengok kat kau sebelum ni. Mungkin sebab aku tak tahu kau pakai speaker tu. Sebab tu lah. Aku dapat tahu okey aku tak suka lah. Kau tak lelaki ori. Ya, aku pun tak pakai skincare hari-hari tau. Tapi kau tak pakai makeup kan? Tak. Lawa tu. Abang rasa. Lawa kan? Aku cakap dengan aku keluar jumpa dia pakai powder apa. Dia pakai skin tint. Macam Kau bare face tu lawa dia. Aku kalau bare face. lawan je weh. Pernah je tengok yang kau tak pakai makeup tu. Good. Lawa je weh. Kau bersih ke? Oh, It's good. Aku sikit gigi. oh my god. Ni makan ni tahu. Nanti kau akan tahu banyak. Aku dah tahu dah segala-galanya. Ada lagi yang kau tak tahu. Ada lagi aku tahu. Kau tak tahu jodoh kau yang mana. So kau banyak campuran tahu, tahu. Korang tolonglah cari jodoh untuk dia. Apabila saya jumpa kau. Tapi yang ni aku approve lah. Nampak muka dia okey. Aku boleh baca orang weh. Ya. Kau salah baca apa skateboard tu. Apa? Kau cakap dia tak ada girlfriend. Tapi dia memang tak ada girlfriend. Betul ya juga. Aku pun cakap dengan dia, aku pun tak rasa dia ada girlfriend. Dia orang macam tu tak ada Dia just tak interest dengan wanita. Yes. Sebab aku tengok dekat thread dia seorang je weh, dia follow. Takkan dia tak awet tak ada thread. Boleh je jadi. Dia tak tahu weh. Cuma dia bukan era-era nak Bercinta. ya. Kau macam Lim. Dia cakap dia ada awet tapi dia tak ada. Sebelum ni. Aku tahulah lelaki macam tu dia nak ada awet. Tengok muka pun dah tahu. Cara dia bergurau dengan makcik tu pun tahu. Dia memang tak ada awet. He really catch my eyes. Cuma aku rasa dia bukan target audience. Aku rasa ni lah, apa ni? Aku rasa awet dia ialah motor dia. Ataupun dia suka someone tapi someone tu tak suka dia. Dia suka menunggu lah maybe. Maybe. Sebab aku tengok dia jenis yang bukan interested dengan perempuan. Sebab kalau lelaki yang gatal dia akan macam tengok dia. Tapi dia just focus on kawan. Dia borak kawan dia. Dia tengok muka pun dia tahu tak ada girlfriend. Kayaknya I girlfriend tak? Cakap dengan aku, flash pun tak ada. Nampak tu tak ada. Tapi yang macam yang budak-budak tu dia kok gatal. Ya weh, itu sumpah-sumpah memang. Dia memang kuat atas market. Kan aku cakap Ya. Kau tahu tak? aku boleh baca orang. Dekat TikTok dia post TikTok dia hanya untuk test market. Kan aku cakap aku gaduh dengan dia sebab aku tak post dia dekat TikTok je. Macam benda lah jantan sial ni. Lepas tu duk buat tu tak hari tu dia call aku sebab nak minta tolong. Cakap, Mina, dia tolong tak? Boleh tak tolong humanizekan I punya kerja ni? Masa aku cakap, humanizekan guna apa? Alah, Istilah orang tu. kau tak pernah yang kau selalu humanize lah. Saya cakap, tak ada, aku buat sendiri. Aku cakap, tak ada, aku buat sendiri selalunya. Alah weh, tapi tolong lah weh. Walaupun kita tak ada apa-apa, nanti aku bagilah apa-apa dekat kau. Enggak apa. Lala tak ada lagi apa-apa pun. Nanti esoknya tu aku ada test CPU. Test pula presentation CPU. Patutnya kau cakap okey dah lunas. Mana kau tak lunas. Dia ada Boleh kena baca gambar. dia dah mula. Macam macam. Tak, tapi lunas. Tapi sikit lah.
Aku buat je macam tu. Oh. Ni dah have next. Gotong berkat. Cakap dia, it's too late. I don't want you anymore. Jadi kau boleh suka dia weh. Kalau aku tengok sekali kan aku Ni aku nak dia jauh je sebenarnya. better. Kau jumpa dia kat mana weh? Aku je bazar. Jumpa kat bazar ke? Alah jumpa kat airport ke? Kat bazar. Airport bukan macam tu style dia. Kau ni tak nak apa? Kalau aku jumpa kat airport, bukan macam tu style dia. Pergi kafe tu nak? Itu ajak-ajak. Tengok belajar. Kau pun lepat-lepat tu hati kau. Nak pergi cek. Gila ke? Aku tengah selekeh sekarang ni. Tak, kita tengok-tengok je. Nanti next time kau dah tahu kan. Kau tahu lah nak pakai outfit apa. Tak, aku pernah lalu kafe 7 tu. Tak, cuma ada orang main skate kan. Ada yang tak pakai baju. Itulah Alia tegur kan. Tengok tu. Siam je. Badan je lah yang siam. Muka tak siam. Badan je yang siam. Ya, aku rasa dia cantik. Dia kalau orang jual badan, dia muka tak ada. Tapi kalau orang jual muka, badan biasa-biasa. Kalau orang jenis tutup muka, tutup badan, mesti tak esok. Rasa bali, tak senang. Tak boleh tutup. Lalulah. Sebab hari ya. Muka dah tak boleh nak buat apa. Badan je lah buka. Kau buka badan je lah. Mesti kau buka pasal. Tak ke? Kau pilih muka ke badan? Muka. Enggak. Aku boleh muka juga. Kalau kau suka lelaki badan berketak eh. Enggak. Kalau ada sikit-sikit okey lah. Ada kalau macam tak nak aku takut. Aku putih je lah. Medium. Kalau kau dapat putih tu, alhamdulillah lah. Dia more putih lah kan. Okey lah. Aku rasa lipstick kau ni sama. Sebab nak meneruskan legasi saya walaupun saya tak ada putih warna. Kau putih lah weh. Kau tengok muka aku dengan juga. Kalau aku buat make up ni. Kau tak akan sama je. Sebelah aku campak tahu. Baru kau tahu dah. Kan? Aku dah tak boleh makan dah. Membazir. Sakit. Saya dah cermin. Tak tahu lah ada orang lekat. Agak-agak kalau kau gigit orang sakit tak? Aku rasa tu sama. Biasa. Kalau aku ada laser mungkin sama. Okey lah. Okay, jadi kita pergi ni nak pergi KB. Boleh? Ha? Nak beli something tak tahu. Ya. Korang sebelum korang pakai braces, tolonglah fikir dua kali ya. Aku mula tak nak pakai braces tau. Sebab aku tengok akak aku struggle nak bersih, nak jaga semua kan. Akak aku pakai. Akak aku pakai. Tapi baik government. Akak pakai lama dah di sekolah menengah. Sekarang tak buka-buka lagi. Bila tu? Ya, aku yang baru pakai tu Setiap bulan tu Apa? Setiap bulan ke kena tukar? Dia akan cuci setiap bulan. Lepas tu kita pun tukar setiap bulan. Aku punya next appointment 3 bulan 6. Bulan sekali lah. Kat mana kau buat? Graphic center. Lepas tu kalau dah habis ni, ini kau nak kena datang Melaka. Tak, ada yang cakap kalau swasta boleh transfer. Kalau government susah sikit. Sebab akak aku pun belajar jauh pun dia akan balik untuk appointment gigi. Biasa je. So aku macam susah. Habis macam aku punya Melaka tak ada jauh sangat. Boleh lagi lah sudah datang Melaka.
Kalau gigi dah baik, jangan pakai korang. Saya sangat tak recommend. Kalau aku lihat, aku tengok gigi orang adik dia lawa yang okey-okey. Tapi pakai juga. Aku tak tahu kita besar dia nak pakai ni. Ikut trend. Gigi aku okey kan? Kesusun. Okey je. Nanti aku akan post YouTube. Dah lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Awati Mahmudin. Habiskanlah. Telur. Aku dah bersih gigi aku. Apa bodoh? Tak tahu dia tak sedap. Itu telur. Ada tahu. Tak tahu. Dia kau tak makan bihun lah kan? Bihun. Bihun ni. Dia goreng. Kan lembut bihun. Kau tak goreng? Boleh. Ayam lah. Jadi kalau awalnya aku tak makan sangat. Aku makan yang macam yang bersop-sop. Dah habis dah. Okay, bye-bye guys. Nanti kita akan Red. Rate apa? Oh 10 per 10 kan? Meleleh lah kau nak sampai 10,000. 9 lah 9 saya bagi 9 per 10 8.5 sebab dia ada kena sambal dengan kering. tekak saya. Tapi kau ada sedap. Saya akan bagi 9 lah. 9 lah. 9 untuk kuah. Untuk sayur-sayur ni kosong. Okay. Ayam. Ingat tau ayam. Dia sebut ayam. Hello. Ayam tak apa. First experience. Ni apa nama kedai dia? Dubuyo. Dubuyo. Nama Kelantan. Dia tanya kat akak tu. Akak ni kuah tom yum ke? Hello. Datang Dubuyo tau. Bukan kedai Mac. Betul lah. Mesti akak tu gelak. Siapa? Dah budak. weh. Kau ye pun tak tahu dah. Malah tunjuk saya. Agak memalukan dia. Okay guys, jumpa kami di episod yang akan datang. Oh, nanti video yang ni naik motor saya akan post kat YouTube. Janganlah. Sebab apa? Sebab story saya memang tak banyak. Sebab itu saya akan post. Jangan lupa. Tengok, bye-bye.